Hai, hari ni kita nak masak mashed potato, ayam dan juga sayur. Okey, mula-mula kita cuci 2 biji kentang sehingga bersih. Selepas cuci kentang dengan bersih, kita buang kulit kentang menggunakan peeler. Kita buang kedua-dua kulit kentang tersebut. Lepas kulit dibuang, kita masukkan ke dalam bekas yang berisi air. Kemudian kita potong kentang kepada 4 bahagian supaya kentang tersebut mudah untuk direbus. Jangan lupa potong kedua-dua kentang tau. Lepas potong kentang, isikan air ke dalam periuk untuk kita rebus kentang kita tadi. Kita letakkan kentang satu persatu ke dalam periuk supaya tidak merecik. Lepas masukkan semua kentang, kita boleh tambahkan sedikit garam untuk tambahkan rasa kepada kentang kita. Kemudian kita biarkan kentang dan kita pergi untuk potong ayam kepada bahagian yang lebih nipis. Kita potong ayam kepada bahagian yang lebih nipis supaya perapan ayam lebih mudah untuk masuk ke dalam ayam kita nanti untuk menjadi lebih sedap. Okey, sekarang kita akan perap ayam kita. Pertama sekali, masukkan garam. Kemudian masukkan MSG. Kemudian masukkan sedikit lada sula. Lepas tu kita terbalikkan ayam untuk kita letakkan lada sula ke bahagian yang sebelah. Kemudian masukkan sedikit kicap. Dan akhir sekali kita masukkan minyak wijen. Lepas masukkan semua bahan, kita gaul-gaul ayam supaya semua bahan masakan tadi masuk ke dalam ayam. Kemudian kita biarkan ayam supaya perapan masuk ke dalam ayam. Kemudian selepas membasuh kacang, kita buang hujung kacang buncis kerana ia tidak boleh dimakan. Pastikan kesemua hujung kacang buncis telah dibuang tau. Kemudian kita potong buncis kepada lebih pendek. Kemudian kita buang kulit bawang putih. Kemudian kita cincang bawang putih menjadi kecil-kecilan untuk dimasak bersama kacang buncis tadi. Kemudian kita periksa kentang yang kita rebus tadi menggunakan chopstick. Sekiranya kentang telah lembut, maka padamkan api kita. Kemudian kita pindahkan kentang kita tadi ke dalam bekas dan biarkan di tepi dahulu supaya kentang kita sejuk sebelum dilenyek. Kemudian kita akan masak sayur. Pertama sekali, kita hidupkan api dan kemudian kita masukkan sedikit minyak. Setelah minyak kita panas, kita masukkan bawang putih yang telah kita cincang tadi. Kemudian, gorengkan bawang putih sehingga garing. Setelah bawang garing, kita masukkan kacang buncis yang telah dipotong tadi. Kemudian masukkan sedikit air supaya kacang buncis kita cepat masak. Kemudian kita biarkan sayur kita sehingga hijau. Setelah bertukar warna, kita masukkan sebiji telur ke dalam kacang buncis kita. Setelah dibiarkan seketika,
telur tadi, kita gaul-gaulkan telur supaya bercampur dengan kacang buncis kita tadi. Kemudian kita masukkan sedikit garam untuk perasa. Tidak lupa juga dengan sedikit MSG. Setelah itu kita gaul-gaulkan supaya garam dan MSG bercampur ke dalam buncis dan juga telur kita. Tada, ini adalah hasil masakan sayur kacang buncis kita. Setelah siap memasak kacang buncis, kita akan masak ayam. Pertama sekali kita masukkan sedikit minyak. Kemudian kita tunggu minyak menjadi panas. Kemudian kita masukkan ayam kita ke dalam periuk. Jangan lupa terbalikkan ayam kita tahu, takut kalau tak diterbalikkan ayam akan menjadi hangus. Kemudian kita akan biarkan ayam kita seketika supaya ayam kita masak dengan sekata. Kita biarkan dahulu ayam kita dan lenyek kentang yang tadi. Pertama sekali kita letak susu dan juga sedikit butter. Kemudian kita lenyek-lenyekkan kentang tersebut. Tada, ini adalah hasil kentang yang telah kita lenyek. Pastikan kentang tersebut macam ni tau. Ini pula hasil ayam yang telah kita masak tadi. Kita akan masukkan makanan ke dalam pinggan kita. Pertama sekali kentang. Kemudian kita masukkan sayur kacang buncis tadi. Akhir sekali kita masukkan ayam yang telah siap dimasak. Tada, ini adalah hasilnya.